Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabi'atul Adawiyah binti Muhammad Razi dari kelas 4 Saidina Osman. Dan saya Putri Aisyah Syairah binti Muhammad Anwar dari kelas 4 Saidina Osman. Kami akan berkongsi tentang penghayatan hadis 40 Imam Nawawi yang ketiga, iaitu Rukun Islam. An Abi Abdirrahman Abdillah ibni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsi syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksud hadis, terjemahan daripada Sayyidina Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibina di atas 5 rukun, bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan bahawa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusannya, mendirikan solat, menunaikan zakat, mengerjakan haji di Baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Penghayatan. Pertama, murid hendaklah memahami bahawa Islam umpama sebuah binaan dengan 5 asas utama. Tanpa 5 asas utama, Islam seseorang akan goyah dan runtuh. Kedua, murid hendaklah istiqamah mengamalkan dan menghayati rukun Islam dengan ikhlas. Ketiga, murid yang menjaga 5 rukun Islam dengan bersungguh-sungguh akan berjaya dalam kehidupan mereka. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.